Sekejap aku ambilkan kau air. Oh, dia ambilkan air. Okey, dia ambilkan air. Ha. Bang, ni bateri dia 4,000 mah. Dah ada orang beli ke belum ni? Bang, jap. Tak payah. Abang beli spare yang ni dulu. Baik, beli ni dulu. Bateri dia terbukti. Abang jangan beli yang RM10 jap. Yang RM10 mana Jan? Saya bezakan Kejap. Ha ni. Yang ni yang RM10. Kejap, kita tengok. Macam mana nak buka ni? Kejap bang Air. Ha. Nampak? Jap. Dah buka dah. Senang rupanya. Sikit. Ha. Dia datang macam ni je. Lepas tu, tak ada tulis mah langsung. Yang ni abang pakai. Elok abang pakai kipas lipas je. Tak ada mah langsung. Yang ini berat tau. Dia ada stand lah. Yang ni dia ada stand sekali. Mana stand dia? Tu. Ni masukkan air. Ni helmet aku setan. Bang, dia pergi tampung air kat sini. Kau ambil. Abang tengok dia buat kerja apa ni. Tolong twist lah. Baldi tak ada. Lain kali beli baldi. Kat sini dia tampung air. Tolong pusing jap. Okey, jap. Dekat sini dia tampung air. Kurang ajar. Mana? Sabar dulu. Sabar abang. Macam mana nak buka ni? Aku dah susah nak buka. Sekejap bang. Okey. Patut rajin dia ambil air. Ni, sekejap. Okey. Okey. Bagi tunjuk Tenangkan Yan. dia. Bang, ni 4,000 mah. Yang ni orang jual RM10, RM12 tu. Hati-hatilah jangan beli tau. Tengok bateri dia. Yang ni abang pakai tak sempat nak rasa sejuk. Tak payah. Ni. Yang ni ada 4,000 mah. Celupkan dalam air. Lepas tu dia ada bagi stand dia. Stand dia. Kenapa tak muat stand ni Jan? Ni maksud tu memang kan dia Dia dah patah. Patah. Macam mana? Dia punya tu dah tak ada. Okey, 1 2 3 masuk dalam air tu. Tu. Bang, nampak jadi air terjun dah. Jadi air terjun. Engkau pergi pakai helmet buat apa? Abang tengok. Kau ada-ada je lah Jan.